Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Danisha. Dan saya Safia Atirah dari Tekam Hikmah Channel. Pada hari ini, tarikh 31 Januari 2026, sekolah kami telah mengadakan Kejohanan Merentas Desa PSKPP 2026. Mari bersama-sama kami untuk melihat suasana pada hari ini. Jom! Apakah perasaan cikgu setelah meraih kemenangan dalam Kejohanan Merentas Desa PSKPP tahun ini? Alhamdulillah, saya berasa puaslah dengan kemenangan pada hari ini. Cuma saya tak target pun nombor 1, saya target top 5 lah. Tapi Alhamdulillah, tenaga datang, semangat datang, saya rasa puas lah sebab saya dapat tempat yang pertama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Perasaan happy lah, capai target, speed lah. Untuk menang tu bonus lah. Bagi saya track ni best, tapi track ni juga track yang saya training selalu lah, petang-petang. Alhamdulillah lah atas rezeki hari ni. First of all, mestilah rasa penat kan sebab saya tak reda apa journey kawan-kawan yang paksa, tapi okey lah, happy daripada duduk rumah je kan. Sangat bagus lah, boleh keluarkan peluh, boleh bersenam, hilangkan lemah dari badan lah. Sebab nak raya kan, boleh kuruskan. Sihat, minda sihat, badan cegas. Ya, betul. Saya rasa sangat gembira lah sebab boleh buat exercise. Biasa ialah tidur je lah pada waktu Sabtu. Hari Sangat Sabtu. bagus lah. Program ini eloklah kita buat program kesihatan macam ni kan. Saya rasa amat menarik untuk meramaikan contohnya komuniti-komuniti datang untuk meraih exercise pagi. Untuk bukan sahaja untuk mengelakkan satu rahim dan juga untuk kesihatan. Ini yang kita nak supaya kita sihat. Bila sihat, kita akan boleh fikir yang baik, boleh buat apa-apa saja kalau sihat. Kalau sakit, bermasalah. Pada pandangan saya, program hari ini adalah program yang terbaik dan akan diteruskan di masa-masa akan datang. Program yang sungguh menarik, sungguh bagus, menyahut RPN yang diluncurkan oleh PMX baru-baru ini, Rancangan Pendidikan Malaysia, yang mengesyorkan supaya kita, warga KPM, orang awam dan kanak-kanak, orang dewasa, untuk sentiasa berdaya saing, berdaya tahan dan berkeyakinan. Program yang bagus untuk kemenjadian murid-murid dan warga KPM seterusnya. Laporan daripada kami. Jangan lupa like, share, komen and subscribe Tekam Hikmah Channel. Bye!